Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Barakillahumma lana fi syahri Ramadan. Barakillahumma lana fi syahri Ramadan. Barakillahumma lana fi syahr Ramadan. Berkatilah kami dalam bulan Ramadan ini. Wa ballighna lailatul qadr, dan sampaikan kami pada malam Al-Qadar. Okey, untuk hari ini kita akan sambung sirah day untuk sesi yang kedua. Untuk sesi kedua, Muallim cakap minggu lepas, kita akan berkongsi, kita akan bercerita tentang sebuah apa? Ya, sebuah keluarga. Watak dalam keluarga ni paling utama dalam banyak-banyak sahabat, kerana mereka adalah seorang yang syahid. Mereka diseksa sehingga dibunuh. Okey? Ada sahabat-sahabat lain diseksa juga tapi tak dibunuh. Tapi yang ni, wanita pertama dibunuh. Ya, kita akan bercakap tentang kisah sebuah keluarga Sumayyah. Okey, Sumayyah ni orang yang berkulit hitam, sama juga macam Bilal, daripada Habsyah. Dia menjadi hamba kepada siapa? Tuan dia? Bukan. Tuan dia ialah Abu Huzaifah. Dan suami dia bernama Yasir. Yasir ni, dia orang yang merdeka. Yasir ni seorang yang merdeka daripada Yaman. Dia merantau ke Mekah, ke Madinah untuk cari abang dia, tapi tak jumpa. Dan akhir sekali dia ambil keputusan, okeylah, nak tetap kekal di Mekah, dan dia minta perlindungan daripada Abu Huzaifah, iaitu tuan kepada Sumayyah. Dan bila dah bekerja dengan Abu Huzaifah, mereka dikahwinkan. So Yasir dengan Sumayyah kahwin, dia dapat 2 orang anak. Siapa yang pertama agak-agak? Ammar. Yang kedua? Tak. Raif, bukan. Okey. Yang kedua Abdullah. Abdullah ni kita tak tahu kisah dia apa. Dan kita kena ingat, banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang diseksa, tapi kita tahu kisah dia. Contoh, ada seorang sahabat hamba perempuan yang sama-sama diseksa dengan Bilal, nama dia Aflah. Tapi kisahnya kita tak tahu. Yang kita tahu, dia diseksa, dia berhijrah ke Habsyah dan meninggal di sana. Dah, itu saja. Kita tak tahu apa proses perjalanan sepanjang hidup dia sampai ke Habsyah, tak tahu. So kita kena ingat, banyak sahabat-sahabat yang diseksa, tapi kita tak tahu. Nak beritahu, banyak sahabat-sahabat yang diseksa. Okey. Dan Ammar, Yasir dan Sumayyah kahwin, dapat Ammar. Ammar ni, bayangkan umur dia lebih kurang sebaya dengan Nabi Muhammad. So bila Ammar lebih kurang sebaya dengan Nabi Muhammad, ayah dia, mak dia, Ammar, Yasir dan Sumayyah pastinya umur dah 60 lebih, 70 lebih. So ini kisah orang tua yang diseksa. Bilal orang muda. Dan hari ini kita tengok macam mana orang tua yang diseksa. Dan kalau kita tengok, malam tahun lepas tengok, ada satu footage video dekat Gaza. Seorang pakcik datang dengan bawa bekas makanan ni, nak ambil makanan. Tak sempat lagi nak sampai ke meja makanan untuk dicedok, rebah, meninggal. Dan ada juga video lain, live, daripada Al Jazeera. Tengah interview ni, wartawan tengah interview, ada seorang makcik datang, tengah bawa bekas makanan, pingsan dan meninggal dunia. Zionis jahat. Dia tak kira tua ke, muda ke, baby ke. Kalau tanya Muallim lah,
Zionis ni lagi jahat daripada Iblis. Tentang Iblis lagi suka Zionis sebab jahat sangat. Okay, kita masuk balik pada kisah Ammar. Ada satu riwayat menceritakan Ammar ni, mak ayah dia tak tahu dia masuk Islam. Tapi mak ayah dia pelik. Setiap malam hilang. Setiap malam hilang. Pergi mana? Tok Ammar pun cerita. Okay, rupanya dia pergi sekian-sekian, jumpa Nabi Muhammad dan dia menganut agama Islam. So dia cerita dekat mak ayah dia. Cerita dekat Yasir, cerita dekat Sumayyah. Dan kedua-dua itu masuk agama Islam disebabkan dakwah daripada Ammar. Sumayyah, Ammar, Yasir berada dalam kabilah Abu Jahal. Bila dalam kabilah Abu Jahal, ingat tak masa Maulid cerita yang Bilal, siapa yang bagi cadangan untuk Bilal diseksa di khalayak ramai? Ya, Abu Jahal punya cadangan. So disebabkan mereka bertiga ni berada dalam kabilah Abu Jahal, so Abu Jahal buat prosedur seksaan yang kita dah dengar. Disebat, tak bagi makan, tak bagi minum, diikat, diletakkan, bakaikan baju api, baju besi di tengah-tengah panas. Itu ingat pakcik, makcik tua yang sebaya umur nenek kita kena seksa macam tu. Cuba bayangkan, nenek atuk kita yang sebaya dengan Sumayyah dan Yasir diseksa sebegitu oleh Abu Jahal. Dan dalam situasi ni Rasulullah nampak tau tiga orang ni diseksa, tapi Rasulullah tak boleh buat apa-apa. Rasulullah pemimpin, tapi Rasulullah tak boleh buat apa-apa. Ada juga cubaan Abu Bakar nak beli, nak merdekakan, nak beli Ammar, nak beli Yasir, nak beli Sumayyah. Tapi kita tahu Abu Jahal no kompromi. Tak adanya dia nak jual. Dia akan seksa, sama ada nak bagi orang tu sebut Lata dan Uzza sembahan mereka ataupun mati. Dan dalam situasi tu Rasulullah ni sangat sedih lah. So bayangkan, mereka masuk Islam sebab apa? Sebab dakwah daripada Ammar. Ammar dapat dakwah tu dia siapa? Daripada Nabi Muhammad. So Nabi Muhammad rasa sangat sedih. Dan Rasulullah cerita, Rasulullah lalu, apa Rasulullah kata? Sabrun ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idukumul jannah. Semoga bagimu syurga di sana nanti. Dan kalau antum ingat, ada dengar satu lagu Sumayyah. Pernah dengar lagu Sumayyah? Tak pernah dengar. Zaman sekarang tak pernah dengar. Zaman Mu'alim tu biasa dengar. Dan satu petikan lirik lagu tu, sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana. So itu lirik lagu tu berdasarkan hadis Nabi tu. Bila Rasulullah lalu, Rasulullah doa macam tu, Abu Jahal tetap dengan seksaan dia. Dia seksa Yasir tu sampai kan Yasir dah nak nyawa-nyawa ikat, dah hampir mati. Lepas tu dia jumpa dekat Sumayyah. Abu Jahal jahat ni, dia jumpa Sumayyah, dia beritahu, dia psycho Sumayyah. Sumayyah, kau tengok suami kau dah nak mati, mesti kau suka kan? Sebab apa? Sebab kau nak kahwin dengan Muhammad. Jahat Abu Jahal. Dia boleh cakap macam tu dekat Sumayyah. Sumayyah sebab apa lagi? Dia geram. Dia ludah Abu Jahal. Abu Jahal pun marah juga. Dan akhir sekali apa yang Abu Jahal buat dekat Sumayyah, dia ambil lembing panjang tu, sula ke kemaluan Sumayyah, tolak sampai dia tembus atas. Dan Rasulullah kata, Abu Jahal, ini hazil Fir'aun fi hazil zaman. Ini Fir'aun pada zaman ni. Kalau antum ingat yang umur 10 ke hingga 12 tahun, Mu'alim ada cerita 3 tahun lepas macam mana Asiyah diseksa. Asiyah diseksa oleh Fir'aun. Fir'aun campak batu besar ke badan Asiyah, berkecai, mati.
Dan kalau tengok apa berlaku pada Yasir, suami dia, ada dua kisah, dua riwayat. Riwayat pertama, Yasir mati bila dipijak-pijak dada dia. Ingat ini atuk nenek kita yang disiksa macam tu. Bukan orang macam Malim yang berbadan besar, sado sikit je, okay? Yang disiksa tetap. Pakcik-pakcik, makcik-makcik yang disiksa. Dan ada satu riwayat kisah yang lain yang beritahu Yasir ni diikat tangan dan kaki dia. Tangan dekat kuda yang lagi satu, kaki kuda satu lagi, dan kuda tu berlari arah ke tangan yang menyebabkan terputus badan Yasir. Ini pakcik, makcik, pakat atuk dan nenek kita yang disiksa. Dan Ammar waktu tu tengok, dia sebagai seorang anak, tengok apa rasa emosi dia. Sedih, geram, marah. Dia tak boleh buat apa-apa. Ammar lepas tengok mak ayah dibunuh, dia terus disiksa. Dia disiksa sampaikan dia tak sedar dia sebut apa. Tapi dia sebut apa yang Abu Jahal nak dengar. Boleh jadi dia sebut, yalah, Lata Uzza, Tuhan saya. Mungkin dia tak sedar. Orang yang diseksa ni ada sampai satu masa dia tak sedar apa yang dia cakap. Kita tak pernah diseksa kan? Tak pernah. Kita tak pernah diseksa, kita tak pernah tahu. Orang yang pernah kena seksa, dia akan tahu sampai ada satu tahap tu dia tak boleh fikir apa yang dia cakap. Dan dia sebut perkataan tu. Dia sebut apa yang Abu Jahal nak dengar. Dan dia dibebaskan. Lepas tu Ammar jumpa Rasulullah dalam keadaan merangkak dan sedih sangat. Rasulullah, saya rasa saya dah kalah. Saya dah ucapkan apa yang Abu Jahal nak ni. Rasulullah tanya, Kaifa tajida kulbak? Kaifa tajidu qalbak? Bagaimana hati kau sewaktu itu? Apa Ammar kata? Mutmainna bil iman. Hati aku ni tenang dengan iman sebenarnya. Aku terlepas cakap, aku tak sedar apa yang aku cakap waktu tu. Dan Rasulullah kata apa? Okay, tak apa, Ammar. Tak apa. Kalau kau kena seksa lagi, sebut je apa yang mereka nak. Tak ada masalah. Sebab apa? Mutmainna bil iman. Sebab hati kau dah tenang dengan iman. Kau terpaksa sebut saja. Sebab tak nak kena seksa. Dan situasi ini Allah turunkan satu ayat Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat ke-16, surah ke-16 ayat ke-106. Boleh cuba baca kan? Auzubillahi minasyaitanirrajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi. Siapa di antara kita yang telah beriman pada Allah, dia ucapkan perkara kufur, dia murtad, dia akan berdosa besar. Berdosa besar. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang hatinya tenang tapi dia terpaksa ucapkan benda macam tu. Khas Allah turunkan ayat ni pada Ammar dan sahabat-sahabat yang lain yang disiksa. Kenapa Mu'alim nak cerita tentang kisah ni? Dan kehidupan kita kat masa sekarang ni, kalau antum tengok, ada juga berlaku penyiksaan yang sedang berlaku pada masa kita hidup sekarang ni. Kalau antum tengok dekat bilik tangga Banat sana, Mu'alim ada buat satu poster. Zionis buat satu bom yang menyebabkan bila dijatuhkan bom tu, badan kita ni terkena sisa bom tu jadi cair. Jadi cair. Ya. Jadi cair. Yang menyebabkan kalau ahli keluarga kita nak cari, kita tak boleh tahu. Takkan jumpa mayat kita.
Jahat tak jahat? Zionis tu dibuat satu bom, nama tak silap Mualim bukan termometer. Ya, termobarik nama dia. Ya, termobarik. Boleh baca nanti Mualim dah letak. Bayangkan bom jatuh kena badan kita, menggelegak, mendidih, dan badan kita cair. Kalau family kita cari, takkan jumpa. Kalau bom biasa, runtuh kat bangunan, sekurang-kurangnya sisa tangan ada, kaki, kepala. Tapi ini dia buat bom. Tuan boleh ingat, memang Zionis ni lagi jahat dari syaitan. Dan kita, ujian kita sikit. Ada ujian sakit, macam Mak Syah, Mak Syadina sakit. Anak Mualim semalam muntah-muntah sampai 2:30 pagi. Tu ujian kita sikit je, tak banyak. Tapi ujian sahabat-sahabat, ujian kawan-kawan kita dekat Gaza, nak mempertahankan iman, mempertahankan Palestin, mempertahankan masjid kiblat ketiga umat Islam, itu yang mereka kena lalui. So kita, kalau kita rasa kita dah lemah sangat ni, dah tak larat sangat nak puasa, lembiklah Mualim, hauslah Mualim. So ingat, ada orang kena seksa lagi teruk. Bukan sekadar tak boleh makan, kena seksa. Okay, insyaAllah itu dulu untuk tajuk ataupun sirah dia kita pada pagi hari ini. Mualim bagi teaser sikit untuk episod yang terakhir kita pada minggu depan. Sahabat ni dia hidup panjang selepas Nabi wafat, dia masih hidup. Cuba bayangkan, dia cerita dia pergi perang, dia solat, dia berniaga, dia bekerja seharian dia dalam keadaan sakit sebab kesan kena seksa. Dan dia kena seksa tu ada juga berlaku di Malaysia, siksaan tu. So kita akan sambung pada minggu hadapan, insyaAllah. Semoga yang baik kepada Allah dan yang buruk datang daripada Mualim kita tangguh dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.